Bagaimana jika satu pintu boleh membawa anda ke dunia yang paling indah anda pernah bayangkan? Tetapi pintu itu juga mungkin tidak akan membenarkan anda keluar lagi. Adakah anda berani membukanya? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Syahzadat Fariza binti Ahmad Faisal. Saya berusia 11 tahun dan menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Sedang. Kod sekolah saya ialah BBA 8205. Hari ini, saya ingin membawa anda semua memasuki sebuah dunia misteri melalui satu buku yang sangat menarik berjudul Putera Danish dan Villa Fantasi. Karya penulis berbakat Ida Munirah Abu Bakar. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House dan mempunyai 160 muka surat. Sebuah cerita yang bukan sahaja tentang fantasi tetapi juga tentang keberanian membuat pilihan. Cerita ini berkisahkan tentang seorang putera muda yang bernama Putera Danish. Putera Danish mempunyai satu sifat yang sangat kuat di dalam dirinya. Perasaan ingin tahu. Pada suatu hari, perasaan ingin tahunya membawa beliau ke sebuah tempat yang dikenali sebagai villa fantasi. Namun, villa ini sangat luar biasa. Setiap bilik di dalamnya mempunyai keajaiban tersendiri. Ada bilik yang dipenuhi cahaya warna-warni seperti mimpi. Ada bilik yang boleh mengelirukan fikiran. Dan ada juga bilik yang boleh membuat seseorang hampir lupa siapa dirinya. Pada awalnya, dia sangat teruja. Tetapi, semakin lama dia berada di sana, dia mula sedar bahawa villa ini bukan sekadar tempat yang indah. Villa fantasi sebenarnya mempunyai satu tujuan, memerangkap siapa sahaja yang terlihat hanya di dalam dunia fantasi. Persoalannya sekarang, adakah Putera Danish akan terus menikmati dunia yang indah itu? Atau dia mempunyai keberanian untuk meninggalkan semua keajaiban itu dan kembali ke dunia nyata? Jawapannya hanya dapat diketahui apabila kita membaca buku ini hingga ke halaman terakhir. Watak yang paling menarik perhatian saya sudah tentu Putera Danish. Mengapa? Kerana walaupun dia seorang putera, dia tetap mempunyai ketakutan, keraguan dan cabaran seperti manusia biasa. Namun, yang membezakan Putera Danish ialah keberanian membuat keputusan yang betul walaupun keputusan itu sukar. Selain itu, penulis menggunakan bahasa yang mudah tetapi penuh dengan imajinasi sehingga pembaca seolah-olah berada sendiri di villa fantasi. Setiap bab membuat kita tertanya-tanya, apakah misteri yang akan berlaku seterusnya? Daripada buku ini, kita dapat mempelajari beberapa nilai sangat penting. Pertama, keberanian menghadapi cabaran. Kedua, kebijaksanaan membuat pilihan. Dan yang paling penting ialah kesedaran bahawa dunia fantasi tidak boleh menggantikan tanggungjawab di dunia nyata. Selepas membaca buku ini, saya sedar bahawa imajinasi adalah sesuatu yang sangat hebat. Imajinasi boleh membawa kita mengubara jauh tanpa perlu meninggalkan tempat kita berada. Namun begitu, kita juga perlu sentiasa ingat bahawa dunia sebenar ialah tempat kita belajar, berbakti dan berusaha. Bayangkan sekali lagi, apabila anda menemui pintu ke villa fantasi, adakah anda akan membukanya? Atau anda akan terus memilih untuk terus berada di dunia nyata? Oleh itu, saya sangat menyarankan buku ini kepada semua murid yang gemar membaca cerita misteri dan fantasi. Kerana, siapa tahu, selepas membaca buku ini, mungkin anda juga akan menemui pintu ke imajinasi anda sendiri. Sekian, terima kasih.